Bagi orang Pening, tempat ini mungkin tidak asing lagi. Tapi bagi orang luar pula, ini adalah tempat yang boleh dijadikan salah satu lokasi untuk kita kunjungi di Pening. Pada ketinggian 833 dari paras laut, sudah pasti menjadikan udara di tempat ini terasa sejuk dan segar. Terletak hampir di tengah-tengah Pulau Pinang, ianya tempat bersejarah yang suatu masa dahulu pernah dijadikan tempat percutian semasa penjajahan British dan kini menjadi destinasi pelancongan popular kerana sejarah dan warisannya. Jadi jom kita naik ke Bukit Bendera sambil kita merasai pengalaman menaiki kereta api funicular Bukit Bendera. Nampak kan? Dia bila dia Nampak. Kat sini dia siapkan teropong, kita kena masuk RM1. Jadi selama 2 minit kita boleh teropong tu, sana tu.
pun ada ni mini macam exotic pets, macam mini zoo lah. Ada kapibara. Api besar kapibara dia tu. Ada bola polis, game dia ni. Tu dia. Ada jual apa? Kacang kuda special masalah. Ada jual maruku. Deli dia. Tapi tak tahu. Ha? Aiskrim. Ya. Tu ada jual aiskrim. Oh, yang patah. Saya kita punya kereta api. Dia nampak kecil mak. Yang tadi kereta api dia kan. Besar ni mak kabel dia. Jom. Jalan dulu. Siapa tak lah jalan boleh naik bagi pun ada. Kita jalan lah. Kita kena mendaki jom. Kita nak kena naik atas tu. Yeah. Jom. Ya, sampai dah. Kita tengok ada apa ke kat atas ni. Sampai dah, jom. Alang-alang kita sampai sini. Azan. Jom kita solat. Terima kasih ya solat dekat masjid atas Bukit Bendera ni. Masjid Bukit Bendera. Inilah kata masjid dia. Masjid yang serba sederhana tapi bersih. Gatehouse kepada ni Bel Retiro Bungalow ni. Macam masuk dalam kawasan istana lah, tapi kecil je.
Oh, jalan. Saya kita akan. Jalan kita jumpa ni. Wah. Dusky leaf monkey. Nampak apa ni? The Stable Cafe. Ada sini. Oh, klasik kita cafe. Ada satu lagi satu. Okay. Oh, di atas ni kita boleh nampak tu. Sebahagian daripada Pening kita boleh nampak atas ni. Jambatan Pulau Pinang tu. Tu yang diorang baru tambak nak buat lagi. Oh. Sekian perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan komen serta subscribe untuk tak terlepas perkongsian seterusnya dalam video akan datang. Sekian, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.